rasa rugi sebab tak datang kan. Hari ni akak buat geng sekali. Memandangkan hari ni last day untuk korang shopping year end clearance sale kita, nak rimakan korang kita punya year end clearance sale sampai 12.12 ni je tau. Jom Melayu dapat RM89 sahaja. Ada slim fit, tailored fit, traditional fit, semua ada. Plus size pun ada juga. Ada kurta serendah RM50 je kita bagi. Bukan baju Melayu je, kita bagi harga special. Baju sisters untuk mak-mak, akak-akak nak pakai untuk raya pun ada juga serendah RM69. Hari ni kakak datang sebab clearance sale ke sebab sahaja datang? Memang sebab clearance sale. Jadi akak datang clearance sale ni tahu dari mana? TikTok. Ini akak beli untuk raya ke akak beli untuk sahaja? Untuk raya lah. Hari ni aim nak beli berapa pasang? Sebab minggu lepas akak dah datang sebenarnya. Nampak tak? Dah dapat 3 pasang. So hari ni akak ingat rasa rugi sebab tak datang kan. Hari ni akak buat geng sekali. Kak Nat. Sekali dengan anak lah ni? Ni anak semua. Oh anak semua. je. Habis untuk akak? Belum lagi. Belum lagi. Oh hari ni baju kurung banyak. Mainan kurta 2 lah kita beli. So raya lah actually. Just earlier buying kan. So that nanti tak adalah kelang kabut nak pergi bulan puasa betul, kan. betul. Both lah. Raya first dan raya second. Oh, dua dah beli so dah. actually abang dah Awal beli betul. online. Oh, Yang baju Melayu. Tu faham, dia nak datang tengok tu. Offer untuk tengok kurta depan-depan kan. lagi boleh betul. rasa So semua boleh rasa kan, kain. Mana akak tahu pasal clearance sale kita? Okay, actually my husband yang tengok TikTok you all. So then kita plan untuk pergi a few days before. Tapi hari ni cuti kan. So that kita boleh tengok hari ni lah. Selangor Ya, cuti Selangor kan? cuti betul. So dia cuti kita ambil L. Ada pesanan tak untuk penonton-penonton? So semua boleh datang lah. So tomorrow is the last day 12.12. So rugi tak beli, murah gila. Kau-kau je. So korang cepat-cepat grab sekarang. Kita punya harga memang dah paling murah dah kita bagi. Mungkin lepas ni dah tak ada lagi dah. Better korang datang shopping sekarang. Okay? Bye!